berusia 10 tahun yang kritikal selepas didakwa tercekik gula-gula jenis gummy meninggal dunia malam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan. Saya Nur Aisyah Humaira binti Azhar merupakan salah seorang ahli dari kumpulan Mas Kejora. Kumpulan ini terdiri daripada 4 ahli iaitu saya sendiri, Nur Zafirah Najwa binti Muhammad Zabidi, Nur Syashadamia binti Nazri dan Rabiatul Adawiyah binti Ramli. Jadi, saya akan menerangkan tentang pertolongan kecemasan atau bantuan kecemasan yang diambil dari silibus tingkatan 4 yang terdiri daripada CPR dan Heimlich Manoeuvre. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang Heimlich Manoeuvre. Pertama sekali, apa itu Heimlich Manoeuvre? Heimlich Manoeuvre ialah satu teknik pertolongan cemas yang digunakan untuk membantu mangsa mengeluarkan objek yang tersekat di saluran pernafasannya. Macam mana atau bagaimana seseorang itu boleh tercekik? Apabila seseorang menelan makanan, epiglotis akan terlipat dan menutup saluran pernafasan ataupun trakea. Makanan akan terus bergerak ke dalam esofagus menuju ke perut. Jika makanan menghalang saluran pernafasan, seseorang itu akan tercekik. Situasi ini juga boleh terjadi jika seseorang itu makan terlalu cepat atau makan sambil bercakap dan sebagainya. Berikut ialah situasi mangsa yang mungkin memerlukan kaedah Heimlich Manoeuvre. Pertama, memegang leher dengan kedua-dua tangan. Kedua, tidak boleh bercakap atau batuk. Ketiga, kulit, bibir dan kuku kelihatan kebiruan dan kehitaman. Dan keempat, sukar bernafas. Seterusnya, saya akan menerangkan kepentingan Heimlich Manoeuvre. Pertama, teknik ini penting kerana ia boleh menyelamatkan nyawa mangsa yang tercekik dan tidak dapat bernafas. Kedua, ia membantu memulihkan pernafasan dengan menolak keluar objek yang tersekat di saluran pernafasan. Ketiga, teknik ini merupakan tindakan awal yang boleh dilakukan dengan segera sebelum bantuan perubatan tiba. Selain itu, jika keadaan mangsa tidak bertambah baik atau mangsa tidak sedarkan diri, kita perlu segera menghubungi talian kecemasan 999 untuk mendapatkan bantuan perubatan. Kesimpulannya, tindakan yang cepat dan betul sangat penting dalam situasi kecemasan. Awak dah okey kan? Dah, terima kasih. Tak puas dah, Saya akan menerangkan langkah-langkah melakukan Heimlich Manoeuvre. Langkah pertama, berdiri di belakang mangsa dan bengkokkan badan mangsa sedikit ke hadapan. Langkah kedua, genggam satu tangan dan letak di antara pusat dan bawah rusuk mangsa. Satu lagi tangan boleh digunakan untuk menguatkan genggaman atau memegang genggaman tadi. Langkah ketiga, kita boleh mula menekan dan menyetak dengan kuat dan cepat ke atas. Ulang beberapa kali sehingga objek yang tersekat berjaya keluar dan mangsa boleh bernafas semula. Itulah langkah-langkah asas dalam melakukan Heimlich Manoeuvre. Yang telah ditontonkan sebentar tadi, seterusnya saya akan menerangkan situasi jika mangsa tercekik dan tiada orang yang berdekatan. Dalam keadaan ini, mangsa perlu cuba menyelamatkan diri sendiri dengan menggunakan kaedah Heimlich Manoeuvre. Mangsa hendaklah meletakkan tangan di antara pusat dan bawah rusuk, kemudian menekan ke arah dalam dan ke atas sambil membungkukkan badan. Jika tidak mempunyai tenaga yang mencukupi, mangsa boleh menggunakan objek yang separas pinggang seperti kerusi atau meja. Bahagian atas perut dengan kuat pada objek tersebut bagi membantukan mengeluarkan objek yang tersengkat. Jadi pelajarilah Heimlich Manoeuvre kerana mampu menyelamatkan nyawa seseorang. Nyawa sendiri, something.